Antara doa-doa yang boleh diamalkan sepanjang bulan Ramadan ini ialah 1. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidatina Aisyah. Satu hari, Sayyidatina Aisyah bertanya kepada Rasulullah, andai sekiranya beliau bertemu dengan Lailatul Qadar, apa yang harus beliau lakukan? Lalu Rasulullah mengajarkan kepada Sayyidatina Aisyah agar membacakan doa ini, Ya Allah, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pengampun dan suka untuk mengampunkan, maka ampunilah daku. Hadis riwayat Al-Tirmizi. 2. Doa yang dibacakan oleh Saidina Abdullah bin Amru. Menurut Ibni Abi Mulaikah, Saidina Abdullah bin Amru akan membaca doa ini setiap kali ingin berbuka puasa, iaitu, Ya Allah, aku memohon jan rahmat-Mu yang meliputi segala perkara agar mengampunkan dosa-dosaku. Hadis riwayat Ibni Majah. 3. Doa Rasulullah ketika berbuka puasa. Saidina Abdullah bin Umar pernah berkata, sesungguhnya Rasulullah apabila baginda berbuka puasa, baginda akan melafazkan, telah hilanglah dahaga dan telah basah urat-urat, dan telah tetaplah pahala, diterima, dengan izin Allah. Hadis riwayat Abu Daud. 4. Amalkan juga doa yang digemari oleh Rasulullah ini. Menurut Saidina Anas, doa ini adalah antara doa yang paling banyak dibacakan oleh Rasulullah. Oleh yang demikian, amalkan juga doa ini dalam bulan Ramadan ini. Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari azab neraka.